Setakat ni macam biasa je, kami tak adalah banyak sangat aktiviti dekat luar. Kelas kami pun semua memang kat dalam, so tak ada apa-apa kesan sangatlah. Kalau sebelum ni kami selalu bawa outdoor pergi taman. Sekarang ni tak adalah banyak aktiviti kat dalam. Dan kawasan kami sendiri pun memang ada kawasan laman, so budak-budak main kat dalam tu je. Lepas tu kami kerap suruh dia minum lah. Kami pantau lah sebab budak-budak memang bawa botol air sendiri. So kami akan memang kerap pantau dan isi air. Memang kalau macam Taska kan ada 2-3 tahun, diorang memang ada kelas. 1,5 hingga 3 tahun diorang memang ada kelas. Dan kawasan kami tu, rumah kami tu rumah lot tepi. So memang kami ada khas kelas dia sendiri. Ada kelas dia lah. So diorang memang ada aktiviti. Kalau tak bawa keluar tu memang ada aktiviti. Untuk yang cuaca panas ni saya elakkan untuk buat aktiviti di luar lah. Sepanjang aktiviti memang di dalam premis saja. Untuk yang panas ni nak beri untuk anak-anak kesesaan, kami memang utamakan memberikan minuman air mineral lebih daripada makan yang lain lah. Supaya anak tu tidak dijangkit berbagai simptom penyakit yang ada lah sekarang ni. Memandangkan cuaca panas.